Nabi nak kencing. Nabi tuan-tuan bukan macam kita. Kita kencing ikut suka ya. Ada di kalangan kita ada penyakit kencing manis. Itu pun tak apa, ada ubat lagi. Tapi ada satu penyakit tuan-tuan kencing juga, tapi tak ada ubat. Kencing kawan. Kencing kawan, tak ada ubat tuan-tuan yang tu. Yang ni tuan-tuan, Nabi SAW dia kencing Nabi, air kencing dia wangi. Kita kencing ikut suka kan? Kadang-kadang bangun tambah-tambah Ramadan kan, abang sahur dah siap, mata pejam, shoot betul. Kadang-kadang bangun pagi sahur, mata pejam, abang makan bang, mata tak buka, ambil terus makan, mata tak buka. Hebatnya tuan-tuan. Nabi tuan-tuan, dia kencing dalam bekas. Bila kencing dalam bekas, dia letak di tepi sebab dia nak buang. Bangun Ummu Aiman, pergi cari air, tak ada. Mana air? Tengok-tengok ada bekas, ada air. Dia pun ambil tu, terus minum. Ambil kesempatan tuan-tuan. Bila minum tuan-tuan, air kencing Nabi wangi kan? Bila minum-minum, dia letak balik bekas tu. Nabi bangun lepas subuh cari, bekas ada, air tak ada. Siapa buang ni? Ummu Aiman, ainal ma' fi hadzal ka', mana air dalam bekas ni? Kenapa ya Rasulullah? Dah airnya mana? Kenapa ya Rasulullah? Dah airnya mana? Airnya aku minum ya Rasulullah. Nabi kata, oleh kamu tahu dah air tu air apa? Tak tahu ya Rasulullah. Itu air kencing aku. Oleh mana kau minum air kencing aku, kita akan berjumpa di syurga nanti. Itu namanya berkat. Ni saya datang ni tak kencing lagi ni. Tuan-tuan, kalau minum air kencing saya bukan berkat, mampus tu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, Nabi tu berkat. Sebab tu tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj ni kita tengok nak ambil keberkatan pada Nabi. Apa yang Nabi bawa ni, tuan-tuan tengok, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tu cegah mungkar. Sebab tu ada orang kata, ustaz, dia baik ustaz. Saya kata baik macam mana? Dia tak pernah berjudi ustaz. Dia ustaz, baik ustaz, dia tak pernah berzina ustaz. Dia baik ustaz, dia tak pernah menipu ustaz. Dia baik ustaz, dia tak semayang ustaz. Baik semua. Kalau tak semayang, maksud tak baik lah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu cegah munkar. As-salatu imaduddin, man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Semayang tu tiang agama. Barang siapa tak semayang, dia mendirikan semayang, didik agama. Siapa tak semayang, runtuh agama. Menunjukkan kalau siapa yang tak semayang, agama nak letak kat mana. Sebab tu Nabi tuan-tuan menerima sembahyang ni dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni. Nak terima ni agama ni nak letak. Sebab tu nak sembahyang mesti ada masjid. Bila masjid nak sembahyang mesti ada masjid, maka masjid menjadi wajib. Tidak? Masjid ni nak sembahyang mesti ada orang yang datang fardu kifayah. Tapi kalau tak datang, orang tu jadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nak semayang, orang tu kena datang. Nak semayang mesti ambil wudu. Betul tak? Nak ambil wudu wajib ke sunat? Mana? Wudu ialah sunat. Tapi nak semayang kena ada wudu, maka wudu menjadi wajib. Faham tak? Maka wudu mesti ada tempat nak buat tu. Tempat wudu tu sunat tak? Tak sunat pun, harus. Tapi kalau tak ada tempat nak ambil wudu, tak boleh ambil wudu, maka tempat itu menjadi wajib. Maka tandas yang kita nak bina ni jadi wajib. Derma tadi buh lagi. Kalau ada. Jadi makcik buh lagi. Kalau tak ada, rantai. Mati rantai. Benda nak jadi wajib. Ada orang kata, ustaz, kalaulah nak ambil wudu kan, ada orang kata kita galikan telaga. Telaga tu harus hukumnya. Tapi kalau tak ada telaga, maka tak boleh untuk ambil wudu, maka telaga menjadi wajib. Okey, nak gali telaga kena ada cangkul. Cangkul harus ke wajib ke sunat ke makruh ke haram? Harus.
Tetapi kalau tak ada cangkul, tak boleh gali telaga, maka beli cangkul itu menjadi wajib. Begitu juga dengan Islam. Islam ni nampak macam simple aja, tetapi berada dalam jamaah Islam menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Tu kena faham tu. Nabi SAW tuan-tuan, bila dia berhenti dia semayang 2 rakaat di Yathrib, di Madinah, lepas dia semayang dia bergerak. Ni banyak gangguan-gangguan ni, nak cerita gangguan ni banyak. Sampai di satu tempat nama Tur Sina, Nabi semayang 2 rakaat. Tur Sina ini ialah dekat dengan, kalau tuan-tuan pergi Mesir, Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai ni tuan-tuan ialah tempat dulu ditawan oleh Israel dalam peristiwa tahun 1948. Peristiwa yang disebut sebagai 10 Ramadan. 10 Ramadan ni tuan-tuan, Israel serang tuan-tuan. Mereka tawan ni, terusan Suez ni mereka tawan, Semenanjung Sinai itu mereka tawan. Bila tawan tuan-tuan, tentera-tentera Israel yang dipimpin oleh Moshe Dayan. Tuan-tuan pernah dengar tak? Pakcik-pakcik tahu lah. Moshe Dayan ni mata dia buta sebelah, tapi cukup zalim. Dia buat macam mana? Mereka tawan dekat Semenanjung Sinai tu, mereka letakkan dalam terusan Suez, airnya tu dimasukkan kabel elektrik 11,000 kilovoltan. Kita elektrik kita berapa? 240 volt. 11,000 kilovoltan. Tak, siapa pegang hancur. Hancur, tak boleh nak buat apa. Masa itulah tentera-tentera yang dipimpin oleh Jamal Abdul Nasir, mereka pergi serang, pum. Lalu Israel buat tembok. Nabi sembahyang dekat Jabal Tursina tu, tapi kawasan tu dulu ditawan oleh Israel. Ni Israel buat tembok. Tembok itu dibuat daripada konkrit. Lepas konkrit dilumurkan dengan tanah liat tebal tuan-tuan. Lepas tanah liat diletakkan pasir. Maksud dia kalau tembak, peluru berpandu tak boleh meletup, akan masuk dalam pasir. Pasir absorb the vibration. Pop, tak meletup. Tak boleh nak buat apa. Tentera Israel nak serang, air penuh dengan elektrik. Nak pergi hancur. Nak buat macam mana? Dia orang serang tak boleh. Lalu duduk atas bukit, Israel serang. Tembok itu nama Barlis. Diserang. Tentera-tentera Islam Jamal Abdul Nasir mati habis. Masa itulah tuan-tuan ada satu gerakan nama Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hassan Al-Banna. Pada 10 Muharram, 10 Ramadan, dia bersidang macam ni. Dia sebut ada seorang, orang tu kecil aja, lebih kurang macam adik kita. Kamu, dia kata, Abu Bakar Redha, kamu cari 2-3 orang, pergi dekat terusan Suez tu yang ada air, kamu potong kabel tu. Dia suruh potong kabel. Tuan-tuan bayang 11,000 kilovoltan, nak potong macam mana? Tetapi Abu Bakar Redha dia yakin. Dia pergi dengan 2-3 orang, mereka memunajat kepada Allah tepi terusan Suez tu. Mereka minta, ya Allah bantu kami ya Allah. Sebab tu tuan-tuan ingat, benda yang tak boleh tapi Allah kata boleh. Yakin dengan janji Allah. Ya Allah tolong kami ya Allah. Bila kata macam tu dah doa. Abu Bakar kata apa? Salah seorang daripada kamu bertiga terjun dalam kabel, dalam ayat ini, potong kabel. Tu dia arahan tu. Ni elektrik. Tapi tuan-tuan, mereka tiga-tiga terjun. Dia suruh salah seorang, tiga-tiga terjun. Dengan izin Allah, tak jadi apa. Mereka boleh berenang, kuat lentang, kuat dada, kuat kupu-kupu, semua terbenang. Pum, selam, pum. Mereka potong kabel elektrik 11,000 kilovoltan. Bila dah potong tuan-tuan, air tak ada. Bila air tak ada, tentera Mesir yang duduk di sana pegang air tak ada, mereka baru serang. Bila serang tak boleh nak buat apa, sebab ada kubu ni tembak, mati habis berkapar, mati semua tentera Mesir. Lalu Abu Bakar Redha duduk termenung, macam mana nak hancurkan kubu Barlis ni. Mereka pun pergi cari seorang tok guru, iaitu Syekhul Azhar. Cuba tengok masalah peperangan, kenapa cari tok guru? Tok guru tahu apa? Tok guru, tuan-tuan, kita nak mengajar hari ni babus salah. Tok guru tahu kah? Ni nak pergi jumpa tok guru ni. Tok guru kata apa? Ekonomi bukan dia kerti. Bang, orang yang ada hubung kait dengan Allah, Allah boleh bagi ilham dekat dia. Jangan susah hati bang. Ni nak jumpa tok guru, bab tentera ni.
Dia pergi ketuk pintu. Assalamualaikum ya Syekh. Tok Guru ni buka pintu. Limadha? Kenapa? Kami dah potong kabel elektrik yang ada 11,000 kilovoltan. Di depan sana ada satu tembok yang dibina oleh Israel. Tak boleh nak buat apa. Kami nak serang tak boleh. Macam mana nak buat? Dia orang tembak kami. Tok Guru kata tak apa. Lepas subuh datang jumpa. Tengok Tok Guru. Kalau saya kata apa? Lepas subuh datang ya. Sebelum subuh aku cabut lah. Tapi tak, dia kata lepas subuh datang. Tok Guru ni munajat, bangun munajat. Lepas munajat zikir, ya Allah berikan aku ya Allah kekuatan dan ilham ya Allah. Tiba-tiba duk minta tu, Tok Guru ni tertidur. Tok Guru ni bermimpi Nabi datang. Istabdil ma. Nabi kata istabdil ma, ganti dengan air. Istabdil ma, ganti dengan air 3 kali. Lalu terdengar azan, Tok Guru ni jaga. Habis sembahyang subuh, datang Abu Bakar Ridha dengan 3 orang ni. Tok Guru, macam mana ni? Kita nak serang ni. Ni tembok ni, macam mana? Tok Guru kata apa? Aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata ganti dengan air. Tuan-tuan, logik akal tak? Ganti dengan air. Lalu Abu Bakar Ridha balik cari tank-tank, tangki-tangki ni, Petronas, Shell semua, bubuh minyak. Bukan bubuh minyak, bubuh air. Bawa pergi dekat tu, general-general tu. Sampai-sampai general kata, apa bawa air? Kami ada peluru berpandu pun tak boleh tawan ni tembok ni. Air. Abu Bakar kata apa? Senyap. Uskut dia kata. Tengok macam mana aku buat. Syuf. Lalu air tadi ditembak daripada sini ke penjuru sana. Syuf. Bila tembak tuan-tuan, ni tembok ini dibuat daripada pasir. Kena air, pasir turun. Lalu ditembak dengan air lagi. Tanah liat tadi merengkah, pecah. Bila pecah, tinggal konkrit. Maka dia kata, General, tembak. Lalu ditembak.